Sana berlari. Gigit. Hai korang, after so long saya tak buat vlog. Hari ni saya akan buat vlog ke salah sebuah negara yang saya akan pergi. Ini adalah MRT on the way ke Putrajaya Central. Dari Putrajaya Central saya akan ambil Kelah A Transit terus ke Kelah A2. Alhamdulillah telah sampai ke Kelah A2. Tapi itulah kawan saya belum sampai lagi. Itu pun dia sudah sampai. Jalan ala-ala catwalk gitu ya. Kau ingat kau model? Tiba. Pas beberapa jam kami berehat, kami diarah oleh tour leader untuk check-in luggage di kaunter Air Asia. Nombor berapa? Saya tak ingat. Okey. By the way kan korang, sistem di Kelah dah canggih sekarang. Korang tak payah scan pasport dah. Korang just scan pakai phone je. Kau tengok perangai kawan aku tak habis nak jalan ala model. Ini kan nak render sana. After 8 years tak together travel. 8 tahun kan? Last Beijing 2017. Ya, 2017. 8 tahun lah kan? 7. Yeay, after 8 years Bye-bye guys. And Mark's been good as well. I mean, By Malaysia. Hey, nak berkenalan? Kita dah ada someone dah. Baru nak berkawan dengan awak. Kita ada someone dah. Memang kena cek lemak T20. Saya rasa sangat T20. Saya terasa T20 je tu. Premium tak rasa dia. Cuba rasa. Makan nasi lemak buruh hantu pun tak macam ni. Betul nak makan buruh hantu. Sedap. Dekat ni kan ada dekat semua house. Tak kata biasa-biasa je. Betul? Nah, premium tak? Sana berlari. Gigit. Mengimbau kembali kenangan Beijing dulu. Beijing dulu balik kan kita rushing kan. Berlari. Daripada P4 ke Q14. Q40 tu penghujung dunia. Q14 hujung dunia, P4 awal dunia. Apa perasaan dah berlari? Saya rasa bagus dan penat. 6,000 ke airport saja. 6,000. Tak pergi, tak berjalan lagi. Pokok airport tu 6,000 step dah. Okay, masuk flight nanti.